Banyak. Ada bau keningan. Sudah. Abang Mai hilang. Abang Mai hilang. Dengan red kan? Lah sudah Abang Mai tak ada. Malam ni gelap sikit ni. Kan? Malam ni gelap betul ni. Yang tong tang tong apa tu? Allahumma amin. Waalaikumsalam. Benda ni. Apa benda tiang tong tang tong tang tong? Tong tong tang tong tong tang tong tong tang tong. Apa? Hai. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Kita buka lagi. Apa tu? Apa ni? Ting ting ting. Macam dia tu. Bunyi apa tu? Ten spray. Oh, elok pula kau. Nak kena dua. Nyampah aku. Dua apa? Dia nak kena ada dua-dua masuk slot. Baru lampu dia cantik. Dua slot maksud dia. Dia kan ada dua lubang untuk masuk ni. Satu untuk kamera, satu untuk torchlight kan. Dia dah masuk yang kamera baru dia okey. Ding dong Shopee. Shopee. Duduk sini ya, duduk sini. Sebelah kanan saya ni ada kuku. Sedekahkan dulu Al-Fatihah untuk mereka. Umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mas, terima kasih Mas. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Semoga apa yang diberikan itu akan Allah ganti lagi berlipat kali ganda lagi. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Jalan tak ya? Tak ada jalan lah. Tak ada jalan ni. Tapi ada jalan tanah di situ lah. Ada apa? Main dalam lah. Kita main yang belakang tu. Tempat yang biasa kita main. Seorang ke? Tak ah, dengan bunga lah. Sebelah kubur je kan. Relax, ya steady yo. Sebab kita pun sampai pada masa yang sama pun kita rungkai kan. Saya nak buktikan kepada orang, kubur ni sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tak adalah orang kata ada nampak pocong ke, buntianak ke kat sini. Tak ada. Ini tempat kita beristirahat akan datang. Asal saya nampak 3. Kau ikut ni, Ri. Kau ikut belakang ni. Yang manja, terima kasih. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Ya Allah, semput kau. Semput. Saya jalan berdua je. Saya dengan isteri saya je. Ni pun dia dah peluk saya kau-kau dah ni. Mana aku nak jalan ni kalau dah peluk sini? Jalan je lah. Jalan je lah. Alamak. Mr. Alon, terima kasih. Terima kasih bantu share. Line tak clear, line kena hijack dengan ghost. Ha? Apa selalu? Nizam, terima kasih. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki.
Miza. Itu lagi mesti tak tertutup sangat ni. Ni tertutup betul ni. Hai, dia peluk aku ni ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mizam. Yang kabus ah. Tosha tak tembus eh. Tinggal je akak tu. Miza. Bongok betul lah. Ni kalau tinggal tengah ngor aku. Siapa tadi pasikat tadi? Terima kasih. Siapa yang pasikat tadi? Terima kasih korang. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Ui, malam ni aku terasa macam ramai tu lah. Ramai betul malam ni. Ya, kak tu. Jangan, kau tak baik kau, Miza. kau nanti kau, aku cicir kau. Saya jangan suluh depan, saya tengok bawah. Tengok lantai, takut kita risau binatang kat bawah. Ulang balik. Ulang balik apa yang kau cakap tadi. Ui, walkie-talkie kita tak bawa Miza, kau ada dalam live aku tak? Miza, undur dulu. Miza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undur dulu. Miza, ajak Farid turun kat tempat aku siap. Saya jalan tengok belakang. Alah, jangan tengok belakang. Pusing je lah belakang. Ayah sekali lah pusing. Tak boleh, saya tak boleh pusing dulu. Kenapa tu? Better turun dulu ke tempat aku ni. Bawa walkie-talkie. Walkie-talkie, aku tak ada walkie-talkie ni kat tangan. Tekan lagi mah lampu, masih terang lagi. Okey. Baik. Okey. Undur lagi ke belakang. Apa ya? Jangan tanya, undur dulu. Ya. Tasha sayang, tu kasih on. Undur lagi. Hop! Undur tengok belakang. Tangan pegang saya. Jalan undur ke belakang tu. Zafri, terima kasih. Semoga panjang umur limpahkan rezeki. Sekejap guys, saya terpaksa undur dulu. Sekejap. Turun dah, Farid. Sampai nampak kelibat Farid. Dah. Yang on the way sini. Dah.
Pak Hitam, terima kasih Adi. Terima kasih. Jadi saya follow awak Pak Hitam. Tahu. Oh, agak mendebarkan sikit malam ni. Okay. Alam Maya, terima kasih. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Nanti saya follow awak balik Pak Hitam. Dekat. Jangan dekat. Nanti ada yang kena hayun ni, Kang. Okey. Okey, Abang Azman. Mana aku takut dah dekat belakang dah baju hitam. Tulis je ada penampakan Aduh. Saya kena bawa backup seorang dulu. Okey. Sebab tempat macam ni kita tak biasa main. Katana ni Wan. Katana? Apa tu katana? Kau kelabu pula tiba-tiba. Pahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, yang duduk depan ni Bram. Dengar pula tu cakap tu. Kat mana? Oh, kat mana? Tiba-tiba tulis katana. Terperanjat aku katana. Katana mana pula katana? Waalaikumsalam Datuk Endatin. Ni ambil tu. Kau makan. Dia ada torchlight lah. Tak, ni. Okey. Okey. Ha. Kau pegang. Okey guys. Cuba dengar betul-betul. Bunyi air jatuh dekat atas daun kering kan? Dah senyap. Tadi macam bunyi air jatuh kat atas daun kering kan? Ni saya cerita tau. Patutlah kaki share. Okey. Tadi ada kedengaran bunyi air jatuh kat atas daun kering. Sebelum ini, pengalaman saya, okey, dekat Johor, masa ada bunyi macam tu, benda tu rupanya ada dekat atas kepala. Okey, dia menitikkan darah daripada mulut dia tu pergi ke daun kering. Tapi kalau ikut pada mata fizikal macam ini memang tak nampak. Okey. Tadi saya terdengar bunyi ada air jatuh ke atas daun kering. Saya tengah perhatikan keliling ni. Daun kering yang mana berbunyi? Saya pernah ada pengalaman tu Rupanya bila bunyi air tu jatuh, rupanya bukan air. Darah daripada mulut dia tu menitik jatuh ke bawah. Dan benda tu adalah lang suih. Okay, Assalamualaikum korang yang mana baru masuk. Like tak? Abang Syam like tak? Bang. Tak, serius. Ni serius. Dengar betul-betul. Lepas tu bila saya dengar air banyak jatuh kat atas daun kering tu, saya kena tengok atas. Ada angga saya. Beras. Waalaikumsalam Zalsalain. Apa yang lain? Aduh. Apa yang putih ni? Pokok pisang. Sudah sampai ke Dah 2 kali kena dah. Dia punya jerit dengan aku mengemang. Nyampah tu aku.
Aduh. Ya bedu 5 kali sebut. Aduh. Masalahnya kalau binatang kan, dia terbang mesti dia berbunyi. Ni masalah dia tak bunyi. Ha. Bini aku dah hilang nafas dah tu. Semangat dah drop tu. Power bank spare ada bawaan. Dan aku cek. Ada. Mana ya? Apa dia? Apa tadi tu? Tak tahu. Tak nampak. Tak sempat nak nyuluh. Dia pergi sana tadi. Yang aku geram tu kalau Kok Diang masuk ke, Farid masuk ke, tak ada pula kau nak bagi macam tu. Itu yang geram tu. Bila saya masuk dengan bini saya je, dia akan bagi macam tu. Ha, tu. Bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Bunyikan lagi. Dua kali bunyi. Macam kau ganjing-ganjingkan aku. Man. Makin dekat pula. Dah lari ke sini. Ke sana pula. Man. Tadi kat belakang. Dia ke sini pula dia. Nak tengok anak-anak dalam dom. Pastikan mereka dah. Okey. Baik. Amin jeram. Terima kasih Tuan Amin. Macam tak, yang kelakarnya tu, kalau Kok Diang masuk ke, Farid masuk ke, tak ada pula dia bagi bunyi macam tu. Apa tu? Ada orang ke? Ada orang ke tu? Hei! Ada orang ke? Itu burung. Ini burung. Hai. Tadi macam ada bunyi kayu patah tadi. Tadi tu burung ke yang? Yang tadi burung. Tapi yang first tadi bukan. Sebab kalau burung baik dia terbang dia bunyi. Siapa ni? Apa dia? Siapa ni? Kebun sawit tu boleh campur sini ke? Ui, Masya Allah. Terima kasih adik Arwana. Terima kasih. Semoga panjang umur, dilimpahkan rezeki dik. Semoga apa yang diberikan tu Allah ganti lagi, berlipat kali ganda lagi. Amin ya rabbal alamin. Oh, ini dah masuk sawit dah ni. Itu hari kat mana, Mas? Itu hari masuk belah mana? Sini ke apa? Masuk sini. Yang kau nampak tu kat mana? Ada pagar dalam ni.
Amah. Dekat. Waalaikumsalam Abang Fai. Terima kasih hadiah Abang Fai. Weh, kat mana tu? Kat PD. The colour is it? Yes. Was Eric Lim gift to you? Oh ya kah? Thank you. Eric Lim. May God bless you Eric Lim. Baguslah bang, jangan lari. Dah panggil kita santai. Tak santai. Saya kalau dah muncul tak santai. Memang saya hambat cukup. Saya kejar sampai dapat. Sebab nak tengok benda tu bukan orang. Itu memang style saya daripada dulu. Oh, ada air sungai rupanya sini. Dia baru korek ni. Dia ada jengkaut dia kan, korek. Siapa yang dari dulu dalam live saya memang dia tahu. Saya memang tak ada lari ni. Saya bukan lari punya orang. Kalau nak muncul, kau muncul betul-betul. Ada aura merah datang kemari. Dan tapi saya tak dapat detect dia bersembunyi di kawasan mana. Okey, saya tak dapat kesan dia bersembunyi di kawasan mana. Tapi adakah malam ni kita dapat bertemu dengan Pontianak Merah? Wallahualam. Tak tahu dia muncul dalam kewujudan apa. Kita tengok saja. Barangkali akan keluar api atau apa. Sebab dia aura merah. Pontianak hijau Mana datang Pontianak hijau. Itu kena simbah cat tu kalau Pontianak hijau. Member baru nak santai kat belakang pokok. Ram kena simbang. Dah jadi Incredible Hulk pula dia kat situ. Tak pasal-pasal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Jami. Ya betul. Itu trademark Tok Wan dari dulu dan kini dan selamanya. Betul. Terima kasih Tuan Amin. Hak gaib. Hak gaib. Kalau dah kena simbang kacat dah tak gaib dah. Tak hilang member tu. Lagi kena simbang dengan apa? Warna glow in the dark. Jahat dah. Aku tak boleh belah lah kalau dia kena simbang dengan glow in the dark. Punya nak berlumut. Jatuh parit tepi bang tu. Mampus. Aku nak sebut cepedak betul ke? Cepedak? Ha? Angka. Aku confuse ni cepedak dengan angka. Cepedak. Cepedak kan angka? Angka. Kadang kan selalunya lah kan. Bila saya buat live explore kan. Kat bawah ni saya ada satu kamera off recording tau. Okay. Selalunya. Kadang masa tengah live macam ni jarang dia bagi penampakan. Tapi bila kita balik, kita check balik kita punya footage kan. Rupanya ada dia muncul dalam kamera. Cuma tak nampak aje. Korang boleh tengok kat YouTube saya tu. Kita pernah dapat pocong perempuan. Okey. Selama ni orang ingat pocong semua lelaki je kan. Saya dapat rare itemnya. Pocong perempuan saya dapat. Sekali tanya dengan orang kampung, rupanya dia orang pernah uruskan jenazah wanita dekat dalam kampung tu, dikerat, dipotong 3. Dia main cak-cak biasa lah tu. Memang perangai dia memang macam tu daripada dulu, main cak-cak. Nak buat macam mana? Ada jantan betina habis. Yang masa aku buat kat Johor tu, Kampung Semanga. Kita dapat aduan daripada orang kampung tu, kata ada gangguan pocong. So dia minta kita datang untuk rungkaikan kewujudan gangguan tu lah. Datang sekali betul dia tunjuk. Jackpot. Seketul depan mata dia bagi. Biji sawit ke biji kurma? Oh yang dulu tu ke? Yang dulu tu lah.
Terima kasih kucingku. Semoga panjang umur dilimpahkan rezeki. Kanda Shelby. Terima kasih adik. Okey, depan ni kita punya geng juga. Okey. Dia pun sama-sama juga explore. Tapi kita jarak jauh-jauh. Okey. Dalam ni memang banyak gangguan. Kawasan sini memang banyak gangguan. Tadi bini saya dah pakai tadi. Dengan aku meremang. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Shelby. Baru nak type kan? Baru nak type. Miza, terima kasih Miza. Semoga panjang umur limpah rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ganggu pasal budi tak dapat tu. Bongok kau. Okey, kat Sarawak nanti saya ceritakan. Ada benda saya nak buat kat Sarawak tu. Apa tu? Ada dengar suara orang kat bawah tu. Aku Abang Wan tadi dengar tak Abang Wan? suara orang tak ada. Suara orang macam Tak ada. kat semak sini. Lepas tu? Bawah lagi. Bawah lagi. Atas lagi lah daripada sini. Atas lagi sikit. Atas lagi sikit. Dibunuh nampak, dibunuh. Cubalah Abang Wan tengok area tu. Tadi dah kena kacau tadi. Akak bunga dah jerit dah tadi. Okey, sekarang saya jalan seorang. Perak bila nak explore Datuk? InsyaAllah. Perak tu pun banyak juga tempat-tempat sejarah, tempat-tempat yang ada tersimpan kisah-kisah mistik kan. Kalau pusing satu Borneo kena standby berapa tu? 4,000 juga tu. Kan. Saya pun kadang fee invite orang Sabah juga bro. Saya pun kadang-kadang pergi invite orang Sabah juga. Oh, terima kasih. Saya pun kadang fee invite. Terima kasih bro, Tuan Ali. Saya panggil Tuan Ali ya Tuan Ali. Terima kasih. Kat mana tu Abang Weh? Dekat PD. Kita dekat PD. Saya nak kurangkan penggunaan torchlight. Kadang cuba menembusi alam gaib juga bro. Alhamdulillah tu rezeki awak kan. Allah kurniakan satu keistimewaan pada awak dengan cara macam tu. Pahal kabur Lempang kan? Tengok tu nak main kabur-kabur pula dia. Yang benda ni tadi? Macam ada benda putih tadi kat sini. Yang ni memang tahulah batang pokok. Sebelah dia tadi. Kat sebelah batang dia ni tadi ni. Macam ada benda putih berdiri kat sini. Ui. Aku terasa macam benda besar ikut aku belakang. Siapa tu? Siapa? Saya terasa macam ada satu benda besar ikut saya belakang. Siapa tu? Jangan ikut belakang. Nak muncul kau muncul kat depan sini. Tak, bata dengan Kok Jiang ni kat mana ni masalahnya? Diorang turun kat belah sini tau. Tapi saya tak nampak kelibat diorang ni. Lampu diorang pun saya tak nampak. Ya betul bro, ada yang ikut tadi dari pokok tadi bro. Kan? Apa barang main belakang, depan. Itulah masalahnya. Kan makhluk-makhluk ni macam ni lah. Suka no ikut belakang.
So muncul depan-depan, tak nak pula bacol. Dasar bacot. Muncul lah. Kau tahu tak berapa ramai orang nak tengok kau ni muncul kat depan mata. Main depan-depan lah, takut kah? Diorang kat kubur. Oh, jalan ni diorang pusing bawah mesti pergi ke kubur ke? Oh, maknanya aku sorang-sorang lah ni kat sini. Mantap. Sinilah, depan-depan. Oi. Kau bertenggek ke kat atas pokok kelapa ni ke? Ni ke kat pokok ni ke? Muncul lah. Muncul satu kali. Kau gelak pula. Dia tak nak muncul depan. Mereka ni tak mahu muncul bro. Kalau dia muncul ada orang, dirasuknya itulah dia. Kan. Itu biasalah tu mainan dia orang. Dia orang dah naik base. Oh, okey. So maknanya saya seorang kat sini. Okey. Isteri saya dah kata, dia kata dia orang dah balik base. So maknanya saya seorang diri dekat sini. Wih, power bank aku panas siut. Dalam kucing ni. Power bank aku panas ni. Jangan usik power bank aku boleh tak? Lempang kau kan? Panas cur power bank aku ni. Ui, panas betul ni. Apa tu merah-merah bang? Menara. Yang merah ni menara. Ni ada pecawang, telekom kat sini. Ni kan. Ni pecawang. Atau bila gelap sini nampak merah-merah kelip-kelip sini. Oi! Apa tu? Comelnya. 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 Ada tikus. Saya ingat setan tadi. Setan. Semut ke bang? Semut. Tapi yang besar-besar. Semut yang tak tahulah semut macam mana ni, semut hutan rasa. Ni semut hutan rasa ni. Oi. Kau mengeju kat aku apa hal? Kau apa hal datang mengeju kat aku macam tu? Sepak kau kejap lagi yang. Ada rasa merinding juga ya bro. Saya kalau buat memang tak ada nak fake-fake ya. Saya memang buat real je. Kadang saya kat sini kurang kena, tapi korang yang menonton kena. Sebab kita dah pernah buat uji kaji benda tu banyak kali. Kadang saya tak kena, korang kena. Sebab benda ni dia melibatkan sukma. Bila korang terlalu fokus dalam live saya, korang macam menghayati apa yang saya rasa, apa yang saya alami dalam live saya ni kan. Sebenarnya secara tak langsung sukma korang berada dengan saya sekarang ni. Benda bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Bunyi sekali lagi. Tak sop bro. Sop tu apa? Tuan Ali, sop tu apa? Ya Rabbi